Hai semua, nama saya Cikgu Shirley. Dalam kelas hari ini, Cikgu akan membincangkan soalan ke-9 iaitu rumusan bagi kertas peperiksaan percubaan SPM 2025, kertas 2 Melaka. Jadi mari kita baca soalan terlebih dahulu. Baca petikan dan bahan grafik di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Jadi jumlah markah yang diperuntukkan untuk soalan ini ialah 30 markah dan calon dikehendaki jawab soalan ini dalam masa kurang daripada 30 minit. Jadi biasanya ada 3 bahan diberikan dan calon dikehendaki cari fokus yang ada dalam semua bahan. Biasanya 2 fokus, kadang-kala 3 fokus. Jadi kita perlu baca dan fahami petikan terlebih dahulu. Jadi di sini untuk bahan 1, ada 2 fokus, iaitu fokus pertama, kelebihan teknologi kecerdasan buatan AI. Fokus 2, langkah menghadapi ancaman AI dalam sektor pekerjaan. Jadi di sini cikgu dah pilih 2 isi untuk fokus 1 dan 2 isi untuk fokus 2. Jadi mana cikgu dapat isi? Cikgu dapat daripada sini. AI dapat meningkatkan kecekapan operasi dan kualiti perkhidmatan kepada orang awam. Jadi ini merupakan satu kelebihan ataupun kebaikan, advantage of AI. Yang kedua pula, cikgu dapat jawapan daripada sini. Memperketat keselamatan dan keamanan negara. Jadi kita ada 2 jawapan. 1 dan 2. Dan kedua-dua ini fokus 1. Ini pun fokus 1. Kemudian mana cikgu dapat jawapan untuk isi-isi untuk fokus kedua? Langkah menghadapi ancaman AI dalam sektor pekerjaan. Jadi kita dapat jawapan daripada sini. Menyusun langkah menghadapi menyusun program latihan khusus tentang konsep AI. Jadi ini merupakan isi untuk fokus kedua. Yang kedua, isi kedua untuk fokus kedua, nampak tak ada selain itu? Biasanya selain itu maksudnya isi yang seterusnya, langkah yang seterusnya. Kemahiran inovatif dalam kalangan pekerja harus diberikan tumpuan. Jadi di sini kita ada 2 isi untuk fokus 2. Jadi ini 1, ini 2, ini fokus 2, ini pun fokus kedua. Lepas kita dah siap 4 isi di sini, kita beralih ke bahan 2 untuk cari beberapa isi lagi. Jadi jumlah isi yang perlu dicari ialah 8 isi. Dan ke-8 isi ini mesti meliputi semua fokus dan semua bahan yang diberikan. Jadi mari kita lihat bahan 2. Mari kita lihat bahan 2. Jadi di sini kita dapat cari fokus 1 dan fokus 2. Jadi untuk fokus 1, kelebihan teknologi kecerdasan buatan AI. Cikgu dapat jawapan daripada sini. Keseluruhan. Nampak keseluruhan? Kandungannya serasi dengan pelbagai aplikasi cakap balik. Jadi ini ialah untuk isi F1. F1 cikgu letak sini. F1. Jadi ada 1 isi di sini. Kemudian untuk isi yang seterusnya, kita dapat daripada sini. Dapat diakses sepenuhnya oleh orang kurang upaya penglihatan. Jadi ini merupakan satu kelebihan kan. Jadi F1 juga, ini yang kedua. Kedua. Cikgu cantikkan ni dulu. Manakala untuk F2 pula, fokus 2 langkah menghadapi ancaman AI, cikgu dapat daripada bahagian atas, memberikan penjelasan tentang AI kepada semua lapisan masyarakat. So give explanation tentang AI. Supaya semua lapisan masyarakat faham tentang AI. Jadi ini ialah untuk fokus kedua, satu isi. Jadi di sini kita sudah dapat 3 isi. Tadi bahan 1, daripada bahan 1, kita sudah dapat cari 4 isi kan. Jadi di sini tambah pula dengan 3 isi, dapatlah 7 isi. Cukup tak 7 isi?
Tak cukup kan? Kerana jumlah isi mesti 8. Maksudnya kita perlu lihat bahan 3 dan cuba cari satu isi lagi. Okey, satu isi lagi. Okey, jadi di sini kita lihat bahan 3. Okey, bahan 3 ni macam komik ya, macam kartun ya. Okey, jadi di sini kita dapat cari satu isi untuk fokus 1. Okey? Jadi mana kita dapat cari di sini? Fokus 1 ialah kelebihan teknologi kecerdasan buatan AI. Okey? Jadi di sini menjanjikan potensi yang besar untuk mengubah dunia. Okey, jadi ini fokus 1 dan satu isi. Okey, jadi sekarang kita sudah dapat berapa isi? 8 isi. Okey? Lepas tu kita perlu fikirkan pendahuluan dan juga penutup. Okey, dan tulis karangan yang rumusan yang lengkap ya, bukan karangan, rumusan ya. Rumusan yang lengkap. Okey. Okey, di sini cikgu dah sediakan rangka rumusan. Okey, kamu tak perlu tulis ni, tapi cikgu nak tunjukkan kepada kamu semua ya. Jadi untuk pendahuluan kita mesti nyatakan fokus 1 dan fokus 2. Dan kita mesti mula dengan rumusan membincangkan. Fokus 1 iaitu kelebihan teknologi kecerdasan buatan AI dan fokus 2 langkah menghadapi ancaman AI dalam sektor pekerjaan. Jadi di sini kita akan dapat 2 markah ya. Okey, untuk isi-isi kita perlu 8 isi. Jadi setiap isi ialah 2 markah. Okey, jadi 8 darab 2 16 markah. Okey, 16 markah. Jadi kita ada 2 isi di sini, 2 isi bahan 1, 2 isi bahan 2, 1 isi bahan 3. Okey, jadi semua ini untuk fokus 1 dalam satu perenggan ya. Itu perenggan kedua. Okey, manakala untuk fokus 2 pula, 2 isi daripada bahan 1, 1 isi daripada bahan 2. Okey, yang ini kita perlu tulis dalam perenggan ketiga. Okay, kalau ada fokus 3 bagaimana? Kita tulis satu perenggan lagi, tambah satu perenggan lagi selepas fokus kedua. Okay? Jadi untuk 2 fokus kita tulis 4 perenggan. Untuk 3 fokus kita tulis 5 perenggan. Faham? Ya? Okey, untuk penutup 2 markah kita guna teknik CTK iaitu cadangan, tema dan kesan. Jadi kita mesti mula dengan kesimpulannya. Okey, jangan guna yang lain. Jangan guna akhirul kalamnya, intihannya, secara keseluruhannya. Sudah terang lagi bersuluh. Tak perlu ya. Ini bukan karangan. Ini adalah rumusan. Jadi kita kekalkan, kita fix ya. Guna kesimpulannya. Okey. Teknologi kecerdasan buatan AI perlulah dimajukan agar masyarakat yang mapan dapat direalisasikan. Okey? Jadi untuk ni kita dapat 2 markah. Ya, jadi itulah sebabnya mengapa cikgu selalu kata jangan tulis melebihi 120 patah perkataan. Mengapa? Kerana kalau kamu tulis melebihi 120 patah perkataan, isi seterusnya tidak akan diambil kira. Okey, jadi kamu akan kehilangan markah untuk isi dan juga penutup. Penutup 2 markah. Okey, penutup pun tidak akan dibaca. Jadi kamu akan kehilangan markah untuk penutup. Ya. Okey, jadi di sini kita ada isi 20 markah dan bahasa 10 markah. Okey, jadi jumlah markah ialah 30 markah. Okey. Okey, jadi sekarang mari kita lihat jawapan lengkap yang cikgu dah sediakan di sini. Mari kita lihat jawapan lengkap yang cikgu dah sediakan di sini. Okey, jadi kita tulis dalam 4 perenggan ya kerana ada 2 fokus. Okey, jadi untuk pendahuluan kita mula dengan rumusan membincangkan fokus pertama dan fokus kedua. Okey, kelebihan teknologi kecerdasan buatan AI dan langkah menghadapi ancaman AI dalam sektor pekerjaan. Okey, jadi di sini 2 markah ya. Okay, antara kelebihan teknologi kecerdasan buatan AI, jadi ini ialah fokus pertama, ya, adalah dapat meningkatkan kecekapan operasi dan kualiti perkhidmatan kepada orang awam. Di sini 2 markah. Ya. Kita guna penanda wacana untuk isi yang seterusnya. Selain itu, keselamatan dan keamanan negara dapat diperketat. Okay, jadi ini 2 markah. Ya. Kemudian kita guna penanda wacana seterusnya. Keseluruhan kandungannya serasi dengan pelbagai aplikasi cakap balik. 2 markah. Okay, lebih-lebih lagi, AI dapat diakses sepenuhnya oleh orang kurang upaya penglihatan. 2 markah. Di samping itu, AI menjanjikan potensi yang besar untuk mengubah dunia. 2 markah.
Okey, lepas tu kita beralih ke perenggan fokus 2. Okey, antara langkah menghadapi ancaman AI dalam sektor pekerjaan adalah dengan menyusun program latihan khusus tentang konsep AI. 2 markah. Selain itu, kemahiran inovatif dalam kalangan pekerja harus diberikan tumpuan. 2 markah. Seterusnya, penjelasan tentang AI perlu diberikan kepada semua lapisan masyarakat. 2 markah. Okey, jadi kita semak semula, ada tak 8 isi? Okey, ini 1, 1, okey, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 8 isi cukup ya. Kemudian kita sambung dengan penutup. Jadi penutup kita mesti mula dengan kesimpulannya. Okey, kita guna teknik CTK ya, cadangan, tema, kesan. Okey, teknologi kecerdasan buatan AI perlulah dimajukan agar masyarakat yang mapan dapat direalisasikan. Jadi di sini 2 markah. Okey, jadi pendahuluan 2 markah, isi 8/2 markah, 16 markah, campur dengan penutup 2 markah. Sini berapa markah? 20 markah kan? Okey, campur dengan markah bahasa. Kalau tak ada kesalahan dari segi ejaan, tanda baca dan juga struktur ayat, okey, dapatlah 10 markah. Jadi jumlah markah untuk bahagian rumusan ialah 30 markah.